Hello guys, kali ni kita kongsi info projek baru iaitu naik taraf Surau Dewan Datuk Haji Maidin. Tujuan naik taraf kali ni adalah untuk membantu klien membesarkan surau, terutama untuk ahli silat lelaki dan perempuan, serta dapat gunakan surau baru dengan lebih selesa. Terdapat beberapa info yang kami dapat kongsikan. Antaranya ialah struktur untuk surau bertingkat iaitu saiz 55 kaki, darab 20 kaki, darab 10 kaki. Anggaran beban adalah 10 hingga 15 tan dari segi tingkat atas dan jumlah keseluruhan, dan juga sokongan lebih kuat daripada struktur biasa. Proses dia agak rumit, sebab tu kami guna kren untuk memudahkan proses pemasangan. Untuk tapak konkrit, kami gunakan dimensi 23 kaki, darab 55 kaki, ketebalan konkrit 300mm hingga 400mm. Kami gunakan reverse konkrit jenis grade 35. Untuk setup tertulang besi ataupun kenali sebagai rebar, ciri-cirinya adalah untuk lapisan bawah, ukuran dia adalah 16mm, lapisan atas adalah 12mm. Tertulang tambahan di bawah tiang untuk kesabilan. Untuk footing, saiz dia adalah 1000mm, darab 1000mm, darab 600mm. Kekuatan beban boleh tampung 6 hingga 8 tan per tiang. Sebenarnya seronok tengok proses kerja yang agak mencabar dan susah ni. Sekali pandang macam rasa kagum tengok kontraktor buat kerja macam ni kan. Untuk H-beam bulat, saiznya adalah 250mm, darab 250mm, darab 9mm. Atau I-beam 300mm, darab 165mm, darab 52mm. Ketebalan dia adalah 9mm, bilangan 6 menit. Kekuatan dia adalah untuk mengampung struktur bertingkat, dan kekurangan dia adalah memerlukan welding yang baik. Banyak lagi info kita nak kongsi sebenarnya. Apa-apa pun jangan lupa like, follow dan share konten kami untuk video seterusnya.